Hai geng. Hari ni kita ada di Sungai Dua LS Smart. Ini kami nak buat apa untuk tour masuk dalam tengok kami punya produk. Di sini kami ada produk Wheezy dengan Midori. Jom kita masuk dalam. Hey, relax nampak? Biasalah. Buat Nak apa main buat lagi? kerja ke nak main apa? Aku main menyandak. Hang main nak belenggang elok Lesa, jom geng kita sama-sama buat kat dalam. Wah, oh ini rak kita. So cantik siap dah. Bagus dah pekerja LS Smart ni lah. Betul. Elok buat. Orang-orang Sungai Dua, LS Smart ni ada produk kami, Wheezy dan Midori, diyakini berkualiti, murah, harga jimat, kualiti hebat. Okey, untuk produk seterusnya kita ada Sunshine Outdoor Pen. Okey, produk ni khas untuk mak-mak dan pak-pak di rumah. Mak aku suruh beli telur, kerang, ikan masin, ikan krim, ikan apa ni, tak mana ni, sayur-sayur ni. Tu jangan risau, hanya risau tani kalau mak nenek dah jual, aku tunjuk. Mak nenek, jom. Apa tolak. Ni nampak kita tengok ni dekat LS Smart ni, sayur, barang basah, barang kering, semua ada di sini. So jangan lepaskan peluang mai ke LS Smart. Sat, pencari telur. Wah bos, barang di sini semua nampak fresh lah. You orang memang ada kebun ke apa? Memang ada kebun. Ada kebun. So macam mana you jaga you punya fresh ni? Kami punya sayur tiap-tiap hari datang dari Cameron Highland. Wah, Cameron Highland wah. Dari Malaysia juga, bukan import. Ya, So betul. apa dia punya harga macam mana? You jual macam mana? Harga memang pertentuan dan harga kami memang ikut dengan harga pasaran. Dan harga memang jalan lah macam tu punya harga. Macam kat kamera tu. Patutlah sayur fresh dan orang sekitar ni suka main beli tadi. Tengok depa jaga produk depa macam mana. LS Smart memang terbaik lah. Kat sini juga ada makanan-makanan laut. Segala macam ada. Ada kerang, ada ikan merah ada. Kita ada sotong. Memang macam-macam ada kat sini. Kat sini kalau nak cari frozen pun dah. Ni tempat barangan frozen. Bos, cantik-cantik lah bunga ni. Ini untuk apa ni? Ini mereka beli, kebanyakan mereka dah guna untuk sembahyang, beli untuk rumah hiasan, semua itu semua ada lah. Bunga pun fresh kawan-kawan. Bunga pun fresh. So, jangan lepaskan peluang. Sawi, bawang besar, sayur kangkung, beras, telur, roti, gula bawang. Apa lagi? Nak kira apa tu adik? Nak kira apa tu? Aku tengah tengok list yang mak aku bagi untuk beli barang tadi lah. Tak aku buat. Mama, alung beli dah. Apa? Sini semua ada mah. Betul, sini semua ada. Barang keperluan asas semua ada dengan harga yang murah dan juga boleh claim mai kasih. Itu yang paling penting. Boleh pakai IC tau. Jadi orang Sungai Dua pakai ramai-ramai ke LS Smart. Dapatkan barangan kegunaan harian yang murah dan berpatutan. Jangan lupa kedai kami juga menyediakan perkhidmatan mai kasih. Bye-bye.